Okey, dalam tutorial berikutnya kita akan pergi ke font combinations ataupun kombinasi font yang telah tersedia di dalam Canva untuk free version dan juga pro version. Okey, sebelum tu kita delete ni. Untuk delete, anda hanya perlu pergi ke tong sampah ni. Bermula kalau anda klik dia akan keluar satu tong sampah, anda tekan dan dia akan hilang Jadi untuk font combinations ni yang berada di bawah ni, untuk masuk ke sini anda perlu pergi ke text Kalau katakan anda tiba-tiba terkeluar dari sini, anda pergi ke text dekat sini. Okey, dan font combinations tu dia ada di bawah ni. Anda scroll ke bawah. Sekiranya anda nampak ada logo crown ni, crown color kuning ni, bermaksud ini adalah untuk pro version. Yang mana kalau anda klik, dia akan tanya sama ada anda nak try free 30 hari ataupun anda nak guna trial saja ke. Jadi untuk tutorial ni kita akan gunakan semua yang free version punya. Jadi anda boleh belajar dan lihat walaupun anda tak ada pro version, anda masih boleh menghasilkan desain-desain yang anda ingin buat. Kita cuba pergi ke luxury item ni. Dia tak ada logo crown, jadi anda boleh klik, dia akan keluar kat sini So bila anda klik, dia akan terbagi kepada dua. Sebab ada dua bentuk font ni. Kalau anda nak edit dia, anda hanya perlu double klik dia. So bila anda klik, dia akan ubah perkataan item ni. Kalau anda nak pergi ke luxury ni, anda klik, double klik kat situ, anda boleh ubah. So kita pergi ke sini, pilih semua dan tukar font yang kita nak type. Sebab dia adalah terbahagi kepada dua jenis font yang lain-lain. Dan bila anda nak gerakkan tu, dia gerak sekali ni. Bila anda klik, dia ada keluar satu tab kat sini, dia tulis ungroup. Kalau anda tekan ungroup, anda boleh menggerakkan dia freely Gerakkan dia sendiri. Sebab kalau macam tadi tu, dia masih lagi dalam satu group yang sama. Bila anda tarik, dia akan gerak sama-sama. Kadang-kadang anda nak jarakkan tulisan ni, anda nak letak di bawah ke. Mungkin dekat sini anda nak letak objek ke, anda tekan ungroup dan tarik perkataan ni di bawah. Contoh dia macam ni. Dan anda nak kecilkan sikit yang ini supaya ada beza dengan yang atas tu. Itu function group dan ungroup Katakan anda nak groupkan dia balik, anda cuma perlu select dia. Bila anda nampak ada dua kotak ni yang appear dekat depan ni, bermaksud dua-dua dah diselect, anda tekan group. Kalau anda nak dia tidak bergerak, maksudnya kalau kita masuk benda atau type benda lain, contohnya saya nak type something kat sini, saya pergi ke text, tekan add text box dan saya type Canva. Anda nak letak sini, tapi kadang-kadang bila anda select, dia terselect sekali dengan yang ini kan. Jadi apa yang anda boleh buat ialah anda lock, anda select dua ni. Yang ini bila kita tekan dia, nampak kotak ni, maksudnya dia ni kita boleh gerakkan dia. So kalau yang ini kita select dia dan kita tekan lock. Bila kita tekan lock, tulisan ni akan lock di posisi ni. Anda tak boleh gerakkan dia. Contohnya anda nak tambah gambar, image ataupun anda nak tambah font dekat sini dan anda tak nak kacau yang dah sedia ada ni, yang anda dah rasa okey dekat situ, anda lock saja. Sama juga dengan ni, katakan anda dah rasa sesuai di posisi ni, anda tekan lock, dia pun tak boleh bergerak Bila dia tak boleh gerak, baru kita boleh masukkan beberapa lagi elemen Sebab kadang-kadang bila kita masuk benda atau kita type satu benda yang lain, kita tertekan sekali dia tu. Bila kita tertekan dia sekali, dia pun ikut sama gerak, dia dah lari daripada posisi yang anda nak letakkan yang asal tu. So bila anda nak buka dia, anda pergi sini, anda nampak unlock ni. Unlock ni kalau purple, anda tekan sekali, so anda boleh edit dan anda boleh gerakkan dia.